Lagi ketawa, tiba-tiba. Ini bukan drama, ini rakaman sebenar keadaan Padang apabila hujan lebat dan angin kencang melanda kawasan jualan takjil. Dalam video pertama, angin terlalu kuat sehingga menerbangkan bumbung Zen sebuah struktur bangunan sebelum ia menghempap sebuah SUV berwarna merah. Iritan orang ramai jelas kedengaran. Situasi bertukar kelab kabut dalam keadaan saat sahaja. Dalam video itu juga menunjukkan beberapa wanita peniaga bertunggus-lumus memegang tiang kemah jualan mereka. Badan mereka basah kuyup, keadaan berbahaya tetapi mereka tetap bertahan demi menyelamatkan punca rezeki. Kejadian ini berlaku ketika bulan Ramadan, waktu orang ramai sedang berniaga dan mencari rezeki. Selain kemah rosak dan jualan terjejas, kerosakan kenderaan akibat ditimpa bumbung menjadi satu kerugian besar. Namun dalam keadaan genting itu jelas kelihatan semangat kerjasama apabila orang awam termasuk penunggang motosikal berhenti membantu memegang kemah. Pesannya mudah, bila angin mula kencang jangan ambil mudah. Cari perlindungan dalam bangunan kukuh. Elakkan berteduh bawah kemah, pokok besar atau papan iklan. Peniaga pula perlu pastikan kaki kemah dipasang pemberat lebih kuat. Cuaca tak menentu bukan perkara kecil. Sekali jadi semua boleh berubah sekelip mata. Lagi ketawa, tiba-tiba. Belum mana mah belum. Itu udah. Bang, tolongin, Bang! Mobilku! Lupa. Apa kalau di dalam? Ini kotor aku ya, Bang, anak. Ikut tak? Ya Allah, anginnya kelintir ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah itu dia ya Allah. Langsung ditutup aja lah, angin ini kan. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.